Tips kumpul duit kahwin RM50,000 dalam masa 3 tahun. Untuk rakan-rakan yang nak kahwin pada tahun 2028, save dulu video ni supaya tak hilang. Kalian ada 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwin. Ajak pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas dari sekarang. Saya sarankan kalian target simpan 100 gram dalam masa 3 tahun, iaitu selama 36 bulan. Cara dia mudah sangat. Yang pertama, buka akaun emas masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan, lelaki simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten selama 36 bulan, cukup 3 tahun nanti kalian akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ini nilainya lebih kurang RM50,000, tetapi emas akan meningkat nilainya antara 8 hingga 10% setahun. Selepas 3 tahun, sebenarnya simpanan kita dah ada lebih daripada RM50,000. Gunakan sebahagian simpanan emas tu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya rakan-rakan boleh guna untuk kos perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti akan tercapai matlamat. Bagi rakan-rakan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau rujuk pin video di profil untuk langkah mudah mulakan simpanan emas pertama. Saya akan bimbing anda sebaiknya. Teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.